Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha Barisan Perdana Hakim yang kami hormati. Bayangkan seorang guru menerima arahan untuk melaksanakan penjaminan kualiti PBD. Guru perlu mencetak borang, membuat salinan, menyediakan fail, mengumpul borang, menganalisis data dan akhirnya menyediakan laporan. Bukan satu borang, tetapi pelbagai instrumen melibatkan pementoran, pemantauan, pengesanan dan penyelarasan. Akibatnya, masa terbuang, kos meningkat, tenaga guru digunakan dan yang paling membimbangkan, guru menjadi keliru dan terbeban. Inilah masalah yang kami temui. Maka, kami bertanya, bolehkah proses penjaminan kualiti BBD dibuat dengan lebih pantas, lebih mudah dan lebih telus? Dan pada persoalan inilah, maka lahirnya AP4P. Aplikasi pementoran, pemantauan, pengesanan dan penyelarasan. Satu inovasi penambahbaikan yang dibangunkan oleh Lomino Sukma dari SK Bukit Mahkota yang terdiri daripada saya, Faridah Saleh sebagai Ketua Kumpulan, Cikgu Raj Kumar, Puan Noriza, Cikgu Khairul Azhar, Ustaz Nabil, Ustazah Siti Aminah, Daniel Muhairis dan juga Muhaini Adila. Kami tidak memilih masalah berdasarkan persepsi semata-mata. Kami mendapatkan maklumat daripada guru melalui soal selidik, laporan dan maklum balas pengguna. Kemudian menggunakan pendekatan design thinking untuk mengenal pasti penyelesaian. Masalah utama yang kami kenal pasti ialah, pertama, terlalu banyak borang dan dokumen. Kedua, guru keliru dengan proses penjaminan kualiti 4P. Ketiga, sukar mendapatkan maklumat dengan cepat dan sistematik. Keempat, penggunaan kertas dan fail yang tinggi. Dan akhirnya, beban tugas guru meningkat. Laporan projek juga menunjukkan bahawa keadaan sebelum AP4P menyebabkan borang bercampur aduk, proses kerja tidak lengkap, ketirisan maklumat, kesukaran mengumpal maklumat dan juga risiko kehilangan borang. Jadi, kami tidak mahu sekadar menggantikan borang dengan aplikasi, kami mahu mengubah keseluruhan cara kerja guru. Maka kami membangunkan AP4P, 4 elemen utama penjaminan kualiti: pementoran, pemantauan, pengesanan dan penyelarasan. Kami menggunakan pendekatan design thinking. Empathize, kami memahami masalah guru. Define, kami menentukan masalah sebenar. Idea, kami menghasilkan idea penyelesaian. Prototype, kami membangunkan aplikasi. Dan akhirnya, test, kami menguji aplikasi bersama pengguna. Namun, proses inovasi kami tidak terhenti pada prototype. Apabila ujian awal menunjukkan guru terlupa kata kunci kerana aplikasi berasinan, kami tidak akan mempertahankannya. Maka kami ubah, kami masukkan AP4P ke dalam dashboard Sukma sekolah. Hasilnya, guru hanya perlu menggunakan satu klik sahaja. AP4P kemudiannya melalui ujian lari, pengujian produk, penyeragaman dan penggunaan sebenar. Aplikasi ini akhirnya digunakan secara rasmi pada 4 Jun 2025 dan dibuat naik ke dalam sistem Sukma. Dan di sinilah kami ingin membawa panel hakim kepada bahagian yang paling penting dalam pembentangan kami, iaitu outcome. Outcome yang pertama ialah penjimatan masa. Sebelum penggunaan AP4P, proses penjaminan kualiti mengambil masa 30 hari. Namun, selepas AP4P, kita hanya menggunakan 6 hari sahaja. Maka, 24 hari berjaya dijimatkan. Ini bermakna, tempoh proses dapat dikurangkan secara drastik daripada 30 hari kepada hanya 6 hari. Outcome yang kedua ialah penjimatan kos. Sebelum AP4P, kos yang berkaitan dengan proses tersebut ialah RM1,800. Selepas AP4P, menurun kepada 350, maka penjimatan yang direkodkan ialah RM1,450. Tetapi impak kos tidak terhenti pada satu proses. Dalam penilaian impak projek, anggaran jumlah penjimatan kos kertas yang telah direkodkan ialah sebanyak RM4,200. Ini menunjukkan bahawa digitalisasi proses bukan sahaja memudahkan kerja, tetapi juga memberikan nilai keuangan kepada organisasi. Outcome yang ketiga ialah penjimatan guna tenaga. Sebelum ini,
15 orang yang kita perlukan dalam sesuatu proses penjaminan kualiti. Tetapi selepas AP4P, hanya 6 orang sahaja. Bermakna berlaku pengurangan 9 orang ataupun 32.15%. Ini sangat penting kerana kita bukan bercakap tentang pengurangan peranan guru. Sebaliknya, kita mengurangkan kerja berulang dan kerja manual. Outcome yang keempat ialah peningkatan produktiviti. Panel hakim. Produktiviti bukan bermaksud guru melakukan kerja lebih banyak. Produktiviti bermaksud hasil yang sama atau lebih baik dapat dicapai dengan sumber yang lebih sedikit. Dan AP4P menunjukkan perkara tersebut. Proses menjadi lebih tersusun, lebih pantas, lebih mudah dicapai dan lebih sistematik. Guru tidak lagi bergantung kepada pengumpulan fail secara manual. Sebaliknya, maklumat dapat disimpan dan dikumpulkan secara digital. Malah, laporan dapat dijana dalam bentuk PDF secara automatik selepas pengisian dibuat. Outcome yang kelima ialah peningkatan hasil. Ini outcome yang paling penting kepada kami. Kerana akhirnya, semua penambahbaikan pengurusan perlu kembali kepada kualiti pendidikan. Sebelum AP4P, jumlah murid yang mendapat TP1 hingga TP2 ialah seramai 48 orang. Selepas penggunaan AP4P, jumlah tersebut berkurang kepada 25 orang. Bermaksud berlaku pengurangan 23 orang murid. Kenapa angka ini penting? Kerana AP4P bukan sekadar mengurangkan borang, tetapi ia mengukuhkan kebolehpercayaan pelaksanaan PBD. Apabila proses pementoran, pemantauan, pengesanan dan penyelarasan lebih sistematik, guru mempunyai asas yang lebih tersusun untuk melaksanakan pentaksiran dan akhirnya murid menerima pentaksiran yang lebih berkualiti. Outcome yang keenam ialah kepuasan pelanggan. Dan akhirnya, dalam kajian penggunaan AP4P, 100% guru menyarankan agar aplikasi ini digunakan di sekolah lain. Ini bagi kami adalah satu bukti yang sangat kuat. Panel hakim. Izinkan saya menunjukkan perubahan yang berlaku. Sebelum AP4P, guru penat menggunakan ramai tenaga kerja, menggunakan banyak kertas, mengisi banyak borang dan berdepan tekanan kerana proses yang kurang jelas. Selepas AP4P, guru lebih selesa, proses lebih mudah dan cepat, kos lebih rendah, beban tugas guru berkurang dan proses PBD lebih mudah dilaksanakan. Tetapi panel hakim, kami dapati sesuatu yang lebih besar. AP4P menghasilkan faedah sampingan luar jangka. Proses kerja menjadi lebih tersusun, prosedur kerja lebih lengkap, maklumat lebih pantas dan efektif, masa guru dapat digunakan dengan lebih produktif. Panel hakim, kami tidak membina AP4P hanya untuk menyelesaikan masalah satu sekolah. Kami membina penyelesaian yang mempunyai potensi untuk direplikasi. AP4P telah dimasukkan ke dalam sistem e-Sukma yang telah digunakan secara rasmi. Perkongsian juga telah dibuat kepada pelbagai sekolah, PPD dan juga pihak kepentingan melalui bengkel, perkongsian amalan baik dan program penanda aras. Malah, laporan projek menyatakan AP4P berpotensi dikembangkan kepada unit bantuan, sistem perekotan khusus, program dan aktiviti lain. Jadi, AP4P bukan sekadar aplikasi untuk PPD, ia ialah model penambahbaikan proses kerja. Panel hakim yang kami hormati, jika saya diberi hanya 6 angka untuk menerangkan AP4P, saya akan pilih 30 kepada 6. 24 hari dijimatkan. RM 1,800 kepada RM350. RM 1,450 penjimatan kos dalam proses. 15 kepada 6. 32.15% penjimatan guna tenaga. 48 kepada 25. 23 orang murid berkurang dalam kelompok TP1 dan TP2 dan akhirnya 100% guru menyarankan AP4P digunakan di sekolah lain. Kami tidak mencipta teknologi untuk menggantikan manusia. Kami mencipta sistem untuk membebaskan manusia daripada kerja yang tidak perlu. Supaya guru boleh kembali kepada perkara yang paling penting, iaitu mengajar. AP4P, daripada beban kepada penyelesaian. Kami, Lomina Sukma. Sekian, terima kasih.